蓝豆班让国会议员在国会点名质疑尼可敏乱用伊斯兰用语。Bersyukur. Adakah yang berhormat beriman? Adakah yang berhormat percaya dengan Allah? Kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan. Saya takut mengelirukan orang Islam. Jadi kalau perkara ini dipermainkan, soalan ini menyentuh 3 hal yang kami diminta supaya menjaga. Jadi saya tak nak kalimah-kalimah Islam dipermainkan untuk mengelirukan orang bukan Islam. Kalau yang berhormat Islam, saya tak kisah. Tetapi jangan menggunakan kalimah untuk mengelirukan rakyat. Yang berhormat. Jangan emosi. Kita rasionalisasi. Yang berhormat IC03. Saya pun IC03. Yang berhormat bukan, saya anak Kelantan. Saya anak Kelantan. Bukan isu anak Kelantan, isu mempermainkan agama. Sebab itu saya nak katakan, tunggulah. Yang berhormat boleh bagi kata-kata, tapi dengarlah penjelasan. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sebab itu perkataan seperti pulang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin yang berhormat, aku harap kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Kerana dalam kerangka madani itu ada hormat. Dalam kerangka madani itu ada ihsan. Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Dia dengan kata lain, if God willing, insya-Allah, if God willing. Alhamdulillah bermaksud, telah pun saya bersyukur. Dalam bahasa bersyukurlah. Dalam bahasa Arab, Alhamdulillah. Sebab itu saya rasa, jangan kita selalu cenderung kepada isu yang bercanggah dengan perpaduan. Kita nak membawa semua sebagai sebuah keluarga. Anak Malaysia itu terdiri daripada Melayu, Cina, India, Kadasan, Iban, Dayak. Kita semua sejiwa, sehati. Sebab itu perpaduan dalam kepelbagaian itu, kita saling hormat menghormati. Sebab itu saya akan jemput yang berhormat. Datang ke rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Kementerian saya. Nanti jemput, jangan datang pula. Itu sebab itu kita nak pastikan semangat kemalaysiaan itu wajib subuh dalam hati. Boleh saya tu. Sila. Saya sangat rasa berbesar hati dan berbangga sebagai orang Islam apabila yang berhormat mampu untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang sering digunakan oleh masyarakat Islam. Kalau di negara Arab, perkataan-perkataan tersebut sangat biasa digunakan, tidak kira oleh orang Islam atau pengidah. Jadi saya sangat rasa berbangga dan saya doakan mudah-mudahan suatu hari nanti yang berhormat akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih, saya penuh dengan hormat takzim kakanda saya. Kita akan teruskan amalan yang murni untuk kita memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. 一句话不该成为分裂的导火线，问题不在用词，而在如何解读。Masyarakat berbilang kaum.